Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita tengok soalan SPM 2025 kertas 1 soalan 17. Jadual 1 menunjukkan nilai keupayaan elektrod piawai sel setengah bagi 4 logam. Antara yang berikut, logam manakah merupakan ejen penurunan paling lemah? So kita highlight dia nak yang paling lemah. Okey, yang pertama, bila you nampak perkataan ejen penurunan, maksudnya you tahu benda tu mengalami pengoksidaan kan? Okay, you kena tengok, saya akan susun daripada ejen penurunan paling kuat kepada paling lemah. Itu paling senang. Okay, pengoksidaan you kena tengok sebelah kanan of the persamaan. Sebelah kanan. So that means this side. Ni. Okay. Bukan tengok sebelah kiri. Ignore the sebelah kiri. Tengok sebelah kanan. Okay, itu nombor 1. Nombor 2. Tengok nilai. Nilai yang lebih negatif itu adalah ejen penurunan yang terpaling baik. Perkataan bahasa Melayu saya tak betul lah. So yang paling baik adalah yang paling negatif untuk ejen penurunan. So that will be M. M yang paling baik. Followed by siapa? Ni kan negatif 0.76, so Z. Followed by siapa yang less negative out of the two positives? Yang inilah. 0.34, betul? So L. Lepas tu last kali baru X. Jadi jawapannya yang paling lemah X lah. Dapat ke? Again, sekali lagi. Bila you nampak ejen penurunan, you tengok sebelah kanan of the half equation. Sebelah kanan setengah persamaan itu. Lepas dah tengok setengah persamaan, you tengok pula nilai E0. Nilai E0 yang paling negatif. Ini adalah ejen penurunan yang paling baik, paling kuat. Paling hebat sekali, paling kuat. Okey, ejen penurunan yang paling kuat adalah nilai E0 dia lebih negatif. So yang paling lemah, yang paling positif lah sebenarnya. So jawapan dia X. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Bye.